Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana Mara memastikan ketelusan itu ada dalam menguruskan wakaf dan juga dana yang diberikan oleh masyarakat. Kata netizen lah. Kadang-kadang kita sendiri pun kalau ada yang nak menyumbang ataupun kata nak menelpon, kita rasa betul ke? Tadi awal saya kata, apabila kita mencadangkan ataupun kita membuat proposal kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mendapatkan mutawali ataupun pentadbir wakaf, jadi syarat-syarat tu ada. Okey, secara yang pertama tadi saya kata kena ada jawatan kuasa pengurusan bersama. Yang mana jawatan kuasa pengurusan akan melihat segala perjalanan wakaf itu sendiri. Siapa yang akan menerima manfaat, itu antaranya. Tapi dalam masa yang sama juga, kita juga menyediakan tata cara untuk bagaimana wakaf ni dari segi bermula dari segi penerimaan. Sebab untuk wakaf Ramadan ini, kita kata ada trust dia. Ada 3 trust utama